Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat kembali ke saluran Bantuan MY. Terima kasih kepada semua yang terus menyokong channel ini. Yang belum follow bolehlah tekan subscribe dan loceng supaya senang dapat notifikasi awal setiap kali ada info bantuan baru. Untuk video kali ini kita akan fokus kepada jadual pembayaran rasmi bagi minggu kedua dan minggu ketiga bulan Disember. Banyak pembayaran penting sedang berjalan sekarang, jadi pastikan kamu tengok sampai habis supaya tidak terlepas maklumat penting. Baik guys, kita mulakan dengan minggu kedua bulan Disember. Sepanjang minggu kedua ini, pembayaran bantuan bulanan JKM sedang berjalan seperti biasa. Proses ini berlangsung dari 8 Disember hingga 13 Disember. Jadi penerima JKM yang belum dapat bayaran, tunggu saja kemasukan ke dalam akaun bank kamu dalam tempoh minggu kedua ni. Yang sudah masuk, tahniah. Yang belum, jangan risau, ia memang dibayar secara berperingkat. Kita teruskan ke minggu ketiga. Mulai 15 Disember iaitu hari Isnin, pembayaran bantuan sara hidup mula disalurkan. Ini termasuk pembayaran untuk nelayan laut sebanyak 300 dan nelayan darat sebanyak RM250. Pembayaran ini memang dijadualkan setiap bulan, jadi penerima hanya perlu tunggu kemasukan ke akaun bank masing-masing. Pada hari yang sama juga, BSH untuk veteran ATM turut mula dibayar. Veteran ATM yang tidak berpencen akan menerima RM500. Pembayaran ini berjalan dari 15 hingga 17 Disember. Jadi kalau tidak masuk pada 15 hari bulan, kemungkinan besar ia akan dikreditkan pada 16 atau 17. Seterusnya pada 18 Disember pula, semua manfaat keilatan perkeso akan dibayar. Ini melibatkan bayaran allowance, bantuan dan pencen perkeso termasuk pencen ilat dan pencen penakat. Pembayaran Disember diawalkan kerana mengambil kira sambutan Hari Natal, jadi penerima disarankan bersedia untuk kemasukan awal ini. Kemudian pada 19 Disember ada satu lagi pembayaran penting. Ini adalah tarikh pembayaran bantuan musim tengkujuh BMT bagi pusingan Disember 2025 hingga 2026. Untuk Disember ini, penerima akan menerima RM200 bermula 19 hari bulan. Golongan yang layak termasuk pekebun kecil serta penoreh getah di bawah seliaan RISDA. Bagi sesiapa yang mahu buat semakan berkenaan kelayakan BMT, kamu boleh terus ke laman pekebun-kecil.risda.gov.my. Tempoh permohonan memang sudah tutup, jadi sekarang ini tinggal semakan dan tunggu pembayaran sahaja. Kita pun maklum ramai pekebun kecil ketika ini terjejas akibat banjir dan tidak dapat turun menoreh. Jadi harapnya pembayaran BMT ini dapat membantu meringankan sedikit tekanan kewangan, sekurang-kurangnya untuk kegunaan asas sementara keadaan pulih. Selain itu, terdapat juga maklumat tambahan daripada Kementerian Pertanian bahawa beberapa negeri turut melaksanakan bantuan kecil khas untuk pekebun dan nelayan yang terjejas banjir. Bantuan ini bergantung kepada negeri masing-masing dan diumumkan melalui pejabat daerah. Setakat itu antara pembayaran sahih yang dijadualkan dari minggu kedua hingga minggu ketiga Disember. Semoga info ini membantu kamu merancang kewangan dan bersedia menerima kemasukan bantuan masing-masing. Terima kasih kerana menonton guys. Jumpa lagi dalam video seterusnya.